Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera diucapkan kepada Dr. Eliza Karim dan rakan-rakan sekalian. Bagi tugasan ini, saya Siti Syazah Yasmin binti Muhammad Yasin dan juga rakan-rakan yang lain. Ujian amali manipulatif bertujuan untuk menilai kecekapan pelajar dalam mengendalikan peralatan makmal dan melaksanakan prosedur saintifik berdasarkan rubrik yang disediakan. Objektif bagi pelaksanaan kemahiran manipulatif ini adalah agar pelajar dapat mengikuti protokol pengasingan DNA langkah demi langkah dalam masa yang ditetapkan. Pelajar juga dapat mengukur dan memindahkan larutan 50 dan 10 mililiter dengan tepat menggunakan alat yang sesuai. Pelajar juga dapat mengendalikan peralatan seperti mortar dan pestle, pengukur tiup didih secara selamat dan betul. Pelajar dapat menghasilkan filtrat yang bersih dan mempamerkan lapisan DNA selepas menambah alkohol sejuk. Dan yang terakhir, pelajar dapat membersihkan dan menguruskan stesen kerja mengikut SOP keselamatan. Berikut merupakan carta alir bagi pelaksanaan pentaksiran kemahiran manipulatif ujian amali. Bermula pada minggu keempat PNP iaitu pada 25 Julai 2025, satu penggubalan dan pentaksiran soalan dan skema jawapan ujian amali dilaksanakan oleh Jawatankuasa Amali. Pada minggu yang keenam iaitu 7 Ogos 2025, taklimat pelaksanaan ujian amali dilaksanakan kepada semua pensyarah. Pada minggu yang ketujuh iaitu 11 hingga 15 Ogos 2025, taklimat pelaksanaan ujian amali kepada pelajar oleh pensyarah amali masing-masing. Pada minggu yang ke-8 hingga minggu ke-9 iaitu pada 18 hingga 29 Ogos 2025, pelaksanaan ujian amali di dalam kelas amali. Pada minggu yang ke-9 iaitu pada 28 Ogos 2025, taklimat pelarasan skema jawapan dan penandaan skrip contoh laporan amali dilaksanakan. Pada minggu ke-10 hingga minggu ke-12 iaitu pada 1 hingga 26 September 2025, penandaan dan moderasi laporan amali dilaksanakan. Pada minggu yang ke-17 hingga minggu yang ke-18 iaitu 27 Oktober hingga 7 November 2025, pensyarah mengisi borang PB-MTP dan penyerahan borang PB-MTP kepada pelajar. Berikut merupakan jadual spesifikasi tugasan Program Matrikulasi Kementerian Pendidikan Malaysia, di mana di dalam jadual spesifik tugasan ini terdapatnya jurusan, modul, kursus Biologi 1, kod kursus, hasil pembelajaran ataupun course learning outcome yang ingin dicapai, jenis pentaksiran adalah jenis practical test, topik adalah bagi topik isolating DNA. Objektif pentaksiran adalah student should be able to isolate DNA from plant tissue. Jam pembelajaran pelajar adalah secara face-to-face 0.5 jam, manakala non-face-to-face adalah selama 1.5 jam. Dan total pembelajaran ataupun total waktu kemahiran manipulatif adalah selama 2 jam. Di mana 0.5 itu adalah pelaksanaan ujian amali dan 1.5 jam itu adalah penulisan lab report. Tarikh mula dihantar dan juga tarikh penyerahan. Terdapatnya domain hasil pembelajaran, aras taksonomi dan kriteria pentaksiran yang dinyatakan. Selain itu, terdapat makluman mengenai integriti akademik, serahan tugasan amali. Selain daripada itu, di dalam jadual spesifikasi tugasan, terdapat makluman kepada pelajar sekiranya tugasan dihantar secara lewat akan berlakunya penolakan markah. Okey, JST ini dibangunkan berdasarkan hasil pembelajaran dan konstruk yang diuji. Item dan rubrik digubal mengikut garis panduan pentaksiran bagi memastikan ketepatan dan keselarasan kandungan. Semua dokumen ini kemudiannya disemak dan disahkan oleh ketua bidang serta
ketua jabatan sebelum digunakan dalam pentaksiran bagi menjamin kesahan kandungan dan kualiti instrumen. Seperti yang kita boleh lihat di situ, ketua unit iaitu Puan Nur Hidayah, disemak oleh Puan Nur Hidayah dan disahkan oleh Ketua Jawatan iaitu Encik Muhammad Nasir bin Mat Daud dan disahkan juga oleh Timbalan Pengarah Puan Hamidah. Setelah jadual spesifikasi tugasan dihasilkan, maka pembinaan soalan berlaku dan berikut merupakan soalan yang bertajuk eksperimen isolating DNA. Di dalam soalan tersebut, ada dinyatakan penyataan, terdapat juga rangsangan dan juga tugasan. Apakah yang perlu dilakukan oleh pelajar dalam eksperimen tersebut, dan terdapat prosedur yang dapat membantu pelajar untuk melaksanakan amali tersebut. Berikut merupakan rubrik kemahiran manipulatif ujian amali, di mana di dalam rubrik ini terdiri daripada 3 komponen utama yang akan dinilai. Yang pertama merupakan prosedur ataupun knowledge and science process skill. Yang kedua adalah handling apparatus and material. Manakala komponen yang ketiga di dalam kemahiran manipulatif ujian amali ini adalah work area dan safety. Seperti yang kita lihat, rubrik kemahiran manipulatif ujian amali ini dijadikan sebagai panduan kepada pensyarah untuk menilai prestasi pelajar semasa ujian amali dilaksanakan. Dan rubrik ini terdiri daripada 5 skor, iaitu skor yang pertama hinggalah skor yang kelima. Skor yang pertama menunjukkan bahawa pelajar yang tidak mahir ataupun kurang mahir dalam melaksanakan amali, manakala skor yang tertinggi, skor yang kelima, adalah pelajar yang cemerlang dalam menghasilkan ataupun melaksanakan ujian amali ini. Berikut adalah penerangan ringkas mengenai kesahan kandungan dan juga kesahan pakar. Dimulai dengan kesahan pakar. Kesahan pakar merujuk kepada proses untuk mendapatkan pengesahan, penilaian dan juga ulasan daripada pakar dalam bidang tertentu, di mana ianya merujuk kepada memastikan instrumen soal sidik, ujian ataupun bahan penilaian adalah relevan, tepat, jelas dan sesuai digunakan. Tujuan kesahan pakar adalah bagi menyelaras item soalan dengan konstruk yang akan diukur supaya ianya sesuai dan tidak mengelirukan. Dan ia akan sekaligus mengurangkan bias atau kesilapan yang mungkin berlaku semasa mengubal item. Pakar selalunya terdiri daripada pensyarah kanan yang merujuk bidang penyelidikan yang sama ataupun merujuk kepada pakar kandungan subjek ataupun pensyarah yang berpengalaman lebih daripada 10 tahun dalam bidang yang berkaitan. Seterusnya adalah kesahan kandungan ataupun content validity. Kesahan kandungan adalah merujuk kepada pembinaan rubrik adalah berdasarkan prosedur eksperimen yang sebenar supaya tidaklah merujuk kepada peninggalan bagi elemen-elemen yang penting. Bukti kesahan kandungan adalah rubrik merangkumi 3 konstruk lengkap iaitu prosedur knowledge, handling apparatus and material, work area and safety. Kesemuanya berkaitan langsung dengan hasil pembelajaran dan ianya merujuk kepada penghasilan konstruk yang utama bagi memetakan item kepada objektif dan konstruk yang lengkap. Gambar di atas menunjukkan satu bengkel pelarasan soalan ujian amali dan rubrik diadakan, di mana bengkel pelarasan ini bagi menjamin keseragaman, ketepatan
dan juga kebolehpercayaan dalam pelaksanaan pentaksiran amali sains di peringkat kolej matrikulasi. Pertamanya adalah bagi menyeragamkan tahap konstruk dan juga kesukaran soalan. Keduanya adalah bagi memastikan keselarasan dengan hasil pembelajaran. Ketiga, bagi menambah baik kesahan kandungan yang meliputi soalan amali. Keempat, bagi meningkatkan kebolehpercayaan reliability marking rubrik, di mana bengkel pelarasan adalah bagi memastikan dua penilai pemberi markah yang hampir sama, merujuk kepada meminimumkan bias daripada berlaku di kalangan pelajar. Dan seterusnya, yang penting adalah bagi menyelaraskan kefahaman pensyarah menilai, di mana setiap pensyarah mempunyai interpretasi yang sama tentang kaedah prosedur yang sebenar yang perlu dijalankan oleh pelajar dan apakah pencapaian murid yang perlu dicapai semasa eksperimen dijalankan dan standard pemarkahan yang sama. Ini adalah penting bagi memastikan keadilan kepada semua pelajar. Maka dengan ini, soalan ujian amali dan rubrik yang dijalankan memastikan penilaian amali adalah sah, reliable, adil, seragam dan juga berkualiti tinggi. Seterusnya adalah pembinaan instrumen. Instrumen penilaian yang dibina adalah berasaskan objektif dan juga rubrik. Kenapa pembinaan instrumen ini penting? Pembinaan instrumen ini penting seperti soal sidik, rubrik, borang pemerhatian dan juga senarai semak yang mana prosesnya adalah kritikal dan penyidikan pentaksiran kerana ianya bagi menentukan ketepatan, kesahihan dan juga kebolehpercayaan data yang terkumpul. Berikut adalah langkah pembinaan instrumen. Pertama adalah mengenal pasti konstruk dan juga indikator, mengikut kepada urutan langkah dan juga masa, manipulative skill, technical, kebersihan dan keselamatan semasa dalam ruangan kerja dan juga bagaimanakah dokumentasi eksperimen itu diambil. Kedua, langkah pembinaan instrumen adalah membangunkan rubrik dan juga borang pemerhatian langsung dan juga bukti secara visual, di mana perlu menyediakan checklist bagi pemerhati dan juga pelajar dikendaki mengambil satu ataupun dua keping gambar sebagai bukti sebelum dan juga selepas eksperimen itu dijalankan. Dan melihat kepada penilaian akhir adalah merujuk kepada pengisian pada borang skor. Ketiga adalah melihat dari segi pemerhatian secara langsung dan juga bukti visual. Dan ianya adalah penting bagi mendapatkan kesahihan ataupun kebolehpercayaan data yang mana menjamin kesahan dan juga merujuk kepada standard kajian bagi eksperimen itu dijalankan. Berikut menunjukkan dokumen bagi penyediaan instrumen penilaian skala kadar bagi eksperimen isolating DNA, iaitu merujuk kepada manipulative skill yang akan dipenuhi ataupun perlulah dikuasai oleh setiap pelajar sewaktu eksperimen dijalankan. Dan setiap kriteria itu perlulah merujuk kepada penghasilan ataupun dapatan skala yang tinggi iaitu pada 5 bagi menunjukkan kemahiran manipulative skill pelajar itu tercapai. Berikut menunjukkan gambaran suasana semasa taklimat pelaksanaan kemahiran manipulatif dalam ujian amali kepada pensyarah dan juga pelajar. Gambar di atas adalah di mana taklimat diberikan kepada pensyarah terlebih dahulu sebelum sesi taklimat pada minggu hadapannya kepada pelajar semasa
kelas amali berlangsung. Ini bagi memastikan setiap pelajar mendapat maklumat yang betul dan membuat persediaan awal semasa amali yang sebenar akan diadakan pada tarikh yang telah ditetapkan. Dan masa pelaksanaan ujian amali pun berlangsung. Gambar tersebut merujuk kepada suasana semasa pelaksanaan ujian amali. Untuk pengetahuan semua, pelaksanaan ujian amali adalah selama 2 jam. Di mana pada awal perbincangan telah pun diterangkan oleh rakan saya menyatakan 30 minit yang pertama adalah di mana pelajar akan melaksanakan ujian amali. Selepas itu, 1 jam 30 minit, pelajar akan mula untuk meletakkan alat radar di bahagian tepi dan memulakan bagi pembuatan lab report. Pelaksanaannya adalah secara individu dan masa yang dinyatakan adalah selama 2 jam seorang. Dan kemahiran manipulatif akan mula dinilai semasa pelajar menjalankan ujian amali sebaik sahaja kelas amali bermula. Dalam ujian amali, kebolehpercayaan diperoleh melalui kaedah berikut. Yang pertama, inter-rater reliability. Ini sangat penting kerana amali dinilai melalui pemerhatian. Sesi moderasi antara pensyarah dilakukan sebelum ujian. Semua penilai menonton demonstrasi berbincang tafsiran rubrik, menyelaraskan skor untuk kes yang sama. Video standard atau demonstrasi sebenar digunakan untuk memastikan skor pensyarah adalah seragam. Kesannya mengurangkan bias individu dan skor lebih konsisten antara kumpulan. Yang kedua, standardization of procedure. Kebolehpercayaan meningkat apabila semua pelajar menjalankan eksperimen mengikut prosedur yang sama. Sebagai contoh, dalam ujian ini, semua pelajar menerima taklimat yang sama, peralatan, bahan, masa, suhu water bath yang distandardkan. Rubrik yang sama juga digunakan untuk semua pelajar. Kesannya, variasi skor antara pelajar berpunca daripada kemahiran sebenar, bukan daripada perbezaan prosedur. Yang ketiga adalah clear performance descriptors. Rubrik yang baik mempunyai perincian yang jelas untuk setiap tahap skor. Bagaimana ia boleh meningkatkan kebolehpercayaan? Dari segi mengurangkan ruang tafsiran subjektif, pensyarah mudah memberi skor yang sama walaupun menilai pelajar yang berbeza. Sebagai contoh, rubrik ada menyatakan perbandingan dengan jelas. Alat dipegang pada suhu tepat menunjukkan skor yang tinggi. Alat dipegang salah dan memerlukan bantuan. Skor yang rendah iaitu skor 1. Yang keempat adalah penggunaan bukti fizikal. Dalam amali ini, reliability diperkuat dengan kewujudan hasil sebenar seperti ketebalan DNA, kejelasan lapisan DNA, warna filtrate, kehabisan buih, ketepatan volume. Hasil fizikal ini mengurangkan bias kerana pemerhatian dapat disokong oleh evidens yang boleh diukur. Dan yang kelima adalah moderasi selepas penandaan. 10 hingga 20% borang dipilih untuk semakan semula. Ketua penilai menilai semula untuk memastikan skor yang konsisten. Jika terdapat ketidaksesuaian, pensyarah dipanggil untuk semakan skor dan ini menambah reliability secara keseluruhan. Seterusnya, selepas pelajar menjalankan ujian amali, maklum balas dan pelaporan diberikan kepada pelajar. Berikut adalah contoh pelaporan bagi ujian amali yang disusun mengikut kepada kategori markas yang rendah, sederhana dan juga tinggi. Tujuan pelaporan dan juga maklum balas membantu pelajar memahami tahap penguasaan semasa.
Seterusnya, maklum balas dan pelaporan ini juga menyedarkan pelajar tentang kesilapan yang berlaku semasa eksperimen, memberi panduan jelas untuk penambahbaikan, menggalakkan pembelajaran kendiri dan juga refleksi sendiri, memastikan proses pembelajaran lebih telus dan adil. Seterusnya, maklum balas ini juga meningkatkan motivasi dan keyakinan pelajar dan juga dapat menyokong tindakan susulan pensyarah supaya pelaporan memberi rujukan yang jelas kepada pensyarah untuk merancang intervensi seterusnya seperti latihan semula, simulasi, bimbingan individu ataupun penilaian semula. Okey, berikut adalah laporan single point bagi murid Muhammad Hamzah bin Rosli. Kelas 1 H1 PAB, standard kandungan, penguasaan prosedur saintifik, isolasi DNA, pengendalian alat radas dan bahan dengan betul dan pengurusan stesen kerja dan keselamatan makmal. Manakala standard pembelajaran, prosedur isolasi DNA, yang kedua pengendalian radas dan bahan dan yang ketiga adalah pengurusan dan keselamatan makmal. Seterusnya adalah tahap penguasaan yang disasarkan adalah 10% di mana mencapai skor 5 dalam semua kriteria. Prestasi semasa pelajar 9% di mana terdapat beberapa kriteria skor mendapat 4. Bukti DNA yang terhasil adalah sangat minimum, tidak membentuk lapisan mukus yang jelas. Pelajar melakukan beberapa langkah dengan bantuan pensyarah dan homogenisasi tidak sempurna menyebabkan lysis sel tidak optimum. Kelemahan pelajar tidak dapat menghasilkan DNA secara lengkap daripada tisu tumbuhan. Pelajar hanya berjaya mendapatkan lapisan DNA dalam jumlah yang sangat sedikit, tidak mempamerkan ciri-ciri mukus yang jelas dan memerlukan bantuan pensyarah untuk meneruskan langkah pengekstrakan. Kekuatan. Walaupun masih memerlukan bimbingan, pelajar menunjukkan kesediaan untuk mengikut arahan pensyarah, pemahaman asas terhadap urutan prosedur eksperimen, keupayaan mengenal pasti bahan dan radas yang digunakan dalam eksperimen dan sikap positif dan mahu mencuba semula langkah-langkah yang salah setelah diberi tunjuk ajar. Seterusnya, fokus penambahbaikan adalah pelajar perlu memberi perhatian kepada aspek berikut. Pertama, penghomogenan sampel, memastikan campuran buah, garam dan deterjen benar-benar homogen untuk memastikan lysis sel secara optimum dan pembentukan konsep memahami kenapa setiap langkah dibuat dan apa kesannya terhadap hasil DNA. Seterusnya adalah tindakan susulan guru. Yang pertama, guru memberi latihan semula secara berkumpulan menggunakan sesi demonstrasi video bagi memperkukuhkan pemahaman langkah kritikal supaya hasil krut DNA yang diperolehi adalah jelas. Seterusnya, memberi sesi bimbingan individu bagi menguasai teknik homogenisasi dan penapisan, melakukan pentaksiran semula khusus pada komponen prosedur knowledge untuk melihat peningkatan. Dan yang terakhir, memberi maklum balas bertulis dan juga verbal selepas sesi latihan untuk memperkukuhkan refleksi kendiri murid. Sebagai contoh, awak menunjukkan usaha yang baik dalam mengikuti prosedur asas eksperimen namun perlu meningkatkan pemahaman tentang proses pengasingan DNA. Awak masih memerlukan bantuan untuk menghasilkan lapisan DNA yang jelas. Berikut adalah contoh gambar hasil eksperimen pelajar yang tersebut yang menunjukkan krut DNA yang dihasilkan adalah kurang jelas. Saya pula akan menerangkan single point yang kedua bagi pelajar ini di mana fokus bagi single point yang kedua ni adalah pada handling the apparatus iaitu mengukur dan menuang alkohol sejuk bagi item 2.14 dan 2.15 di mana pelajar ini telah mendapat skor 4 berbanding skor 5. Kenapa perkara ini boleh berlaku? Kerana seperti yang kita lihat pada gambar tersebut, pelajar itu menuang alkohol ke dalam filtrate pada sudut bukan flat angle. Flat angle adalah lebih kurang 170 hingga 180 darjah. Seperti yang kita lihat di situ, flat angle ataupun angle yang dilakukan pelajar itu adalah kurang
iaitu lebih kurang dalam 120 darjah sahaja. Implikasi daripada angle yang tidak tepat ini akan menyebabkan hasil keputusan eksperimen tidak dapat diperolehi lah dengan lengkap dan baik. Tetapi kekuatan yang boleh dilihat daripada pelajar ini adalah pelajar dapat menyukatlah isi padu alkohol dan juga isi padu filtrate pada isi padu yang betul dan sempurna. Selain daripada itu, kelemahan pelajar yang dapat dilihat ketika mengendalikan eksperimen ini adalah pelajar menghadapi kesukaran untuk menuang alkohol pada sudut flat angle, dan ketika menuangkan alkohol, bacaan meniskus tidak diambil pada sudut mata yang betul, iaitu pelajar perlu menaikkan ataupun pada aras meniskus mata lah, pelajar perlu menuang alkohol ke dalam filtrate. Dan yang ketiga, kelemahan pelajar adalah pelajar menuang terlalu laju sehingga menyebabkan dua lapisan itu bercampur dan mengganggu pembentukan DNA. Fokus penambahbaikan yang boleh dilakukan oleh pelajar ini adalah pelajar disarankan untuk faham konsep meniskus dan memastikan bacaan isi padu dilakukan pada paras mata. Yang kedua adalah pelajar ini boleh melakukan teknik mengawal aliran cecair menggunakan hujung measuring cylinder, kerana pelajar itu dia menuang terlalu laju kan. Okey. Yang ketiga, pelajar boleh menuang alkohol, berlatihlah menuang alkohol dengan menggunakan sudut mendatar di tepi tiup didi ataupun flat angle. Dan yang keempat, pelajar perlu menggunakan kaedah slow pour teknik bagi memastikan lapisan alkohol tidak mengganggu filtrate. Ini adalah akibat daripada penuangan alkohol yang terlalu laju ke dalam filtrate. Dan apakah tindakan susulan pensyarah? Okey. Yang pertama, pensyarah perlu memberikan latihan kawalan tangan lah semasa proses menuang, semasa kelas pre-lab, serta menekankan penuangan alkohol secara perlahan di tepi tiup uji. Dan yang kedua adalah pensyarah boleh menekankan pelajar untuk memerhati aras meniskus ketika menuang alkohol ke dalam filtrate bagi meningkatkan ketepatan manipulasi serta menghasilkan keputusan eksperimen yang sempurna. Baiklah, seterusnya kita akan membincangkan bagi single point yang ketiga pada murid yang sama bagi pengujian prosedur saintifik melakukan eksperimen isolasi DNA. Fokus rubrik bagi single point ketiga ini adalah merujuk kepada item 2.7 iaitu bagaimana mengurangkan pembentukan buih semasa kacauan. Tahap penguasaan disasarkan adalah pada TP5 bermaksud cemerlang di mana pelajar dapat mengacau secara perlahan, terkawal tanpa menghasilkan buih berlebihan dan juga memastikan filtrate yang dihasilkan itu jernih. Manakala bagi prestasi semasa murid, TP3 iaitu menunjukkan sederhana di mana pelajar menghasilkan buih yang ketara semasa kacauan kerana pergerakannya yang terlalu laju dan tidak sekata. Maka dari sini, kelemahan pelajar boleh dilihat di mana pelajar tersebut masih belum menguasai teknik kacauan sehingga menghasilkan buih yang banyak. Ia menandakan kawalan tangan dan manipulasi penggunaan radas tidak konsisten semasa melakukan pengacauan yang mana menghasilkan buih yang berlebihan. Apakah bukti oleh pelajar yang telah dilihat oleh guru? Pertama, pemerhatian secara langsung semasa sesi praktikum, pelajar mengacau campuran larutan garam, deterjen, buahan dengan putaran besar dan berkelajuan tinggi. Oleh yang demikian, hasil eksperimen didapati filtrate yang dihasilkan itu tidak jernih dan menunjukkan kehadiran buih pada lapisan pada bahagian atas. Seterusnya, bagi melihat pada rakaman log amali, bagi catatan guru,
menyatakan buih yang terbentuk secara berlebihan ini menunjukkan bahawa teknik kacauan tidak terkawal. Bermaksud pelajar tidak mengacau dalam keadaan yang sepatutnya, iaitu secara berhati-hati tanpa menghasilkan buih yang banyak. Seterusnya, merujuk kepada perbandingan rakan sebaya, sewaktu eksperimen dijalankan, rakan lain menggunakan teknik kacauan yang perlahan, maka menghasilkan filtrate lebih bersih, dan ini menunjukkan bahawa rakan sebaya ataupun rakan praktikum pelajar ini memahami kaedah cara mengacau yang betul bagi mengelakkan pembentukan buih yang berlebihan. Seterusnya, cadangan penambahaikan bagi pembuatan eksperimen ini adalah pelajar disarankan untuk menggunakan teknik kacauan perlahan dan terkawal dengan gerakan melingkar yang kecil. Ia bagi mengelakkan pergerakan tangan yang terlalu laju atau hentakan yang boleh memberangkapkan udara. Ketiga, pelajar disarankan bagi memegang spatula atau rod kaca pada sudut 45 darjah bagi mengurangkan pembentukan buih dengan kaedah membuatkan latihan sebelum menjalankan eksperimen tersebut. Bagi memahami sebab saintifik, pelajar disarankan untuk memahamkan bahawa buih mengandungi udara terperangkap yang akan mengganggu proses penguraian membran sel dan sekaligus menyukarkan proses penapisan. Maka satu format maklum balas rasmi akan diberikan kepada pelajar oleh guru, iaitu di mana guru akan memaklumkan kepada pelajar di mana awak menghasilkan buih yang agak banyak semasa kacauan, menandakan teknik kacauan belum dikuasai sepenuhnya. Bagi mendapatkan filtrate yang lebih bersih dan meningkatkan keberkesanan lysis sel ataupun pemecahan membran sel, awak perlu mengacau dengan lebih perlahan dan menggunakan gerakan yang konsisten. Maka kawalan tangan perlulah lebih baik dan awak akan dapat mengurangkan buih dan berjaya menghasilkan eksperimen yang lebih tepat. Akhir sekali adalah tindakan susulan guru. Guru akan memberi demonstrasi semula teknik kacauan yang betul menggunakan gerakan konsisten dan terkawal. Seterusnya, guru akan membimbing pelajar secara individu ataupun one-to-one untuk melatih pegangan rod kaca dan kelajuan kacauan yang optimum. Ketiga, guru akan menjalankan latihan ulangan, repractice menggunakan sampel kecil supaya pelajar dapat membina kawalan motor halus sebelum mengulang eksperimen yang sebenar. Seterusnya, guru akan menyediakan visual panduan seperti infografik, QR video yang ringkas, teknik manipulasi radas bagi rujukan pelajar sebelum melakukan eksperimen yang sebenar. Maka bermulalah selepas itu, guru akan memberikan latihan ataupun reassessment bagi memastikan pelajar mencapai tipi sasaran yang dikehendaki. Baiklah, sekian saja daripada kumpulan kami dalam tajuk kemahiran manipulatif dalam ujian amali pengasingan DNA daripada tisu tumbuhan. Sekian, terima kasih.